dah apa? Nama ustaznya Muhammad Nasir bin Muhammad Hasbullah. Tapi orang sana pergi Mekah tu panggil Haji dia. Haji Muhammad Nasir. Tapi ada seperti mana tu nak gelar tu harap Haji Mabrur dululah insya-Allah. Menengah sekolah rendah tu di Pasir Putih. Kemudian naik sekolah menengah ngaji di Ma'had. Lah ni mak panggil Ma'had Amir Indra Putra. Perih Kubur Besar. Kalau dia. Cuma tak, kalau rendah takat je 5. Lepas tu dulu kan boleh tu bi awal. Ada jane tu, umur jane tapi ngaji dah dulu ada Pak Alih kan. Pak Alih di Ma'had Amir. Lepas tu kat Tepak. Lepas tu pindah ke Ma'had Muhammadiyah Laki kerana adik nak masuk Ma'had Muhammadiyah Laki teman dia. Jadi penjaga lah. 3 tu jadi penjaga dah. Jaga adik di Ma'had Muhammadiyah Lelaki. Lepas tu tenang di Ma'had Muhammadiyah Pasir Putih. Kemudian pergi Mesir. Ambil bahasa Arab. Mesir 88 hingga 92. Balik. Jadi alhamdulillah ngaji tu tak sakok lah. Bodoh tapi lulus semua gitu. Dulu seumur balik dulu mudah ngajar minta kementerian pun boleh guru ganti pun tak boleh belaka. Jadi mudah ambil hak program di Ma'had Saniah Putih guru sandara situ. Lepas tu ngajar buat diploma pendidikan di UIA. Betul setahun. Balik diploma tu habis diploma minta ngajar dengan kementerian bolehlah di Kota Tinggi Johor. Tapi menolak pasal minta dengan pejabat je tu boleh ngajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Condong. Bersitulah taknya kerjaya seorang guru secara rasmi. Ustaznya ada adik-beradik hanya 24 orang sahaja. Hanya. Mak pertama dulu ada seorang dah meninggal dah. Mak ustaznya nombor 2. Nombor 2 ada 11. Meninggal seorang. Dan mak nombor 3 tu ada 12. Meninggal juga seorang. Jadi ramalah adik-beradik tu. Alhamdulillah. Kemudian ustaznya ada 8 cahaya mata. 8 cahaya mata tu alhamdulillah Tuhan beri rezekinya. Konsep ustaznya buat terbaik untuk orang lain tu. Untuk lain tu masuk kita yang sekolah lah. Kerja tu buat yang terbaik. InsyaAllah Tuhan pun balas yang terbaik juga. Kemudian dari segi keluarga tu alhamdulillah berkata anak ustaz ni berjaya belaka. Alhamdulillah lah berjaya belaka lah. Dan mengajar pasal di sana pun ada juga anak ustaz mengajar situ. Daripada panggil hasil didikan maksudnya anak pun patut keluar patut berkhidmat pula situ. Di Pasir Putih ada 2 orang, 3 orang dulu berkhidmat di kawasan Pasir Putih. Jadi muka orang kena situ kali. Kena ada dulu. Lepas tu kena situ pula dan kalau mereka ayatnya biasalah dia mau kena sekolah pasal ustaz ni dia jaga sekolah-sekolah. Anak orang berada-berada belakang. Anak MP. Ada penuh dah perut ke apa tu. Anak esko pendidikan ada juga. Ramah tu. Ramah lah anak-anak orang besar tu. Dia pernah menjadi anak didik. Dan semasa di Pulau Condong. Khususnya dari MSTV tu. Mula itu tak tahulah bagaimananya pilih tu. Tapi nak tak siapa juruh kan. Juruh tak ada. Alhamdulillah. Gitulah. Asal antaranya tak ada punya. Kata dalam ciri-ciri dia tulis tu rumah. Kalau ada pustaka ada ruangnya tadi ada je dalam ciri-ciri apa tu memang ada. Ada lah. Ya, betul sekali di kehidupan satu keluarga tu. Dalam keluarga tu tak adalah hak yang panggil
yang bermasalah. Lagi apa lagi? Tu nak yakin dengan janji Allah tu. Buat baik insya-Allah Tuhan balas baik juga. Jadi kita tak boleh balas Tuhan, hala Tuhan je balas, bukan manusia je balas. Okey, jadi itulah. Baru kahwin tu awal-awal perkahwinan masa berkenalan kena maklum apa kita nak ke apa tu. Biar mak kita, mak dia, mak dia, mak kita. Susah senang bersama. Jangan duduk susut nak buat ego masing-masing. Lepas tu barulah jadi huru-hara. Masing-masing bawa masing-masing lah. Kadang-kadang kita tak apa hati nak, tak apa hati nak. Maka jadi gitulah apabila kita tidak awal-awal berterus terang tu. Itulah Ustaz dalam keadaan hidup keluarga pun anak-anak menantu apa. Ustaz ayat dari tidak kata selindung-selindung. Salah-salah pun kita tak ayat dari betul atas apa yang tiba kata ke belakang ke dak. Bicara depan-depan gitu. Alhamdulillah boleh terima lah belakang tu. Alhamdulillah. Memang lagu ni kena bicara lah. Kena bicara. Tak boleh nak kata kalau ego dia akan lama benda tu. Kena jelas. Kita tak puas hati gini-gini. Kaedah dia lagi tu. Lepas tu kena faham orang yang bersensiti ni ya. Yang sensitif ni kita kata kita benda biasa ya tak kata ke dia. Bagi ustaznya satu rezeki tu minallah. Rezeki pasal kan kahwin tu mendatangkan rezeki. Lepas tu lah kehidupan orang kahwin ni janganlah berlagak. Jangan orang nak pakai goti dia kahwin kita tak ada lagi. Dan kena ada apa panggil restu bapa. Jadi kalau tak ada duit ke apa-apa kena bincang balik ibu bapa duit tak ada mana. Dia tak boleh kata Pak Ustaz ni insya-Allah dengan pendapat ada bolehlah bantu untuk anak boleh menantu bantu untuk isteri apa panggil suami dia tu menantu tu boleh bantu kita boleh bantu. Lepas tu kamu tak kira dengan anak menantu ni. Tahun dua lah. Jadi Ustaz diri konsepnya show kahwin awal. Kahwin awal ni janganlah kita pilih panggil tu perangai bapa. Perangai bapa. Jadi Ustaz apabila anak contoh dia pertama, dia berkenalan tu. Ada kenal, jangan kenalan boleh, jangan bubur, jangan apa. Tapi tu tak pergi cari siasat latar belakang keluarga puan tu. Ajak jumpa puannya. Mak dia tu, ayah dia tu, keluarga dia tu tak kenal dah. Mak ayah dia tu biasa dah tak buat seminar sekali dengan ayah dia. Pak saudara dia pun jadi anak murid. Macam-macam lah. Kenal lah ke dah. Jadi sebelum habis ngaji tu tak pergi receipt min ni apa siap. Belum habis pun memang kahwin. Bila kahwin dengan restu keluarga ni insya-Allah ada kebahagiaan dia. Atau asalnya kahwin dengan suka sama suka tak tahu mana. Latar belakang kita tak tahu. Mana keadaan tak tahu. Kita ada tak tahu. Dia kena siapa ibu bapa. Tak syukur banyak-banyak dapat isteri solehah ya. Dapat membantu. Jadi ya pun faham Ustaz sibuk. Bak contohlah pagi Ustaz dah belajar kerja tak jauh ya. Di Pulau Condor pun Ustaz kena turun rumah. Paling lewat pun 40 kena turun. Isteri kena paksa lah dia kena pergi atas anak. Kemudian balik pula Ustaz klik lewat. Dia paksa lah kena ambil anak. Lepas tu lah dalam kehidupan tu isteri kita panggil boleh terima dah hakikat tu. Atas ambil anak. Walaupun tak untuk seorang ke untuk dua orang tapi dia boleh urut lah tu. Kemudian batulah Ustaznya contoh tak berkira-kira lah tak nak makan sedap makan tu tak kira-kira sebab kita tahu kepenatan tu. Kepenatan isteri tu memang kita rasalah dah nak pergi ambil anak tu satu hal dah. Balik nak beli lagi nak masak je. Dia tak kira makan minum tu mengikut hak ada. Tidak bersolek-solek lah. Kalau balik sama-sama masak. Lepas tu lah tak orang isteri kena faham yang mana ni. Kerjaya masing-masing kena faham kerjaya suami, kerjaya orang yang ada sekitar kita tu. Lepas tu dalam kehidupan kena ada tak sama.
tolak ansur, bantu membantu, tolong menolong. Apabila kahwin nanti pun awal-awal kena maklum. Kalau bekerja je kan, kena saling faham, memahami. Kalau tidak kan, akan jumpalah huru-hara di tengah jalan tu. Ramai kan, biar rumah tangga retak di pertengahan tu. Paling utama sekali, yang kena berterus terang. Berterus terang tu penting sekali. Contoh penat, teraya penat. Letih. Rasa tak puas hati tu, teraya jelas benda tu. Apabila benda tu jelas, barulah ada untuk tindak balas lain tu. Kalau duduk dia, saya tahu mana pun, kita tak curuh benda tu. Gitu jadi gitu, tak jadi apa juga. Soalan terbaik ni. Ustaznya, ketika Ustaz duduk jadi mudir di Ma'had Saniyah, itulah mengajar erti perlu berhati-hati dengan gadget, dengan handset. Sebab ketika duduk Ma'had Saniyah lah paling ramai sekali anak-anak perempuan ni tersalah langkah, terlanjur kerana handset. Jadi Ustaz pun tarik dalam kepala ni, selagi mana anak tak lepas SPM, tak carry handset tu. Begitulah kehidupan. Tapi tiba-tiba COVID melanda. COVID melanda tu, jadi dengan cara tak langsung, anak-anak perlu kepada online. Jadi online itulah memaksa beli handset. Kalau tiga tak beli. Jadi beli handset tu, dan anak pula nak pula tag pula. Sebab online kan mudah dengan tag. Jadi Ustaz dalam keadaan takut, bimbang nasihat sama anak, tag mesti depan bilik tamu, dua ada tamu tu tadi di meja besar ke apa tu. Dalam keadaan takut, kenalin, pantau tengok pukul, kata abah pukul 5 pagi ada online berbayar ke apa kan. Macam lah tu. Jadi sebelum tu kita tengok tapi bila keluar result tu dapat straight A tu 10 net A+ apa tu, betul lah ia tidak menyalahgunakan gadget tersebut. Jadi apabila tu tinggal lagi apa tak ada tunggu dak asrama. Walaupun ada pun jadi ketika tak ada asrama duduk rumah lah. Tapi memang tak pesan sama dah. Ketika guna handset, jangan kunci bilik. Memang pesan ni tu. Tidak, bilik tak berkunci dan hak maliknya di ruang tamu